baru-baru ni kembali menjadi isu apabila berlakunya gerhana bulan. Cuma untuk pengetahuan rakan-rakan semua, tahun ini, tahun 2026, menyaksikan akan berlaku beberapa gerhana beberapa kali pada tahun ini. Cuma ada setengah kawasan nampak gerhana tersebut, ada setengah kawasan tak nampak. Macam sangat baru jadi baru ni adalah gerhana bulan. Cuma gerhana bulan baru-baru ni yang berlaku agak istimewa kerana dia juga digelar sebagai blood moon. Dia panggil blood moon. Sebab dia warna dia seakan-akan kemerah-merahan. Dan mungkin anda yang sebab saya buka di ruang komen baru-baru ni, saya kata siapa yang nampak keindahan, keajaiban ciptaan Allah tu, tolong letak di ruang komen gambar-gambar yang anda saksikan gerhana bulan yang sangat cantik tu. Jadi saya tengok hampir 1000 lebih lah ruang komen saya tu dipenuhi dengan gambar-gambar yang dikongsi, yang dimuat naik oleh rakan-rakan semualah. Jadi saya tengok banyak sungguh, memang banyak sungguh masa tu yang kongsikan gambar mereka. Ada yang daripada rumah, ada yang daripada tepi jalan, ada yang celah-celah pokok pun ada. Memang cantik pemandangan yang tak dapat kita gambarkan dengan kata-kata. Ianya sangat indah, ianya sangat memukau, kan? Itulah dia gerhana bulan. Sebab tahun 2025 gerhana bulan juga kita boleh lihat daripada Malaysia pun. Cuma cabarannya adalah masa tu dia berlaku sekitar jam 1 pagi sangat. Pukul 1 ke 2 pagi macam tu lah. Jadi dia terlalu lewat malam. Bulan puasa pula kan, bulan Ramadan. Kita dah selesai tarawih, morel apa semua, dan kita dah tidur sebab esok nak sahur. Jadi berlaku pula pukul 1 ke pukul 2, memang tak nak siapa tengok dah lah kan. Cuma pada tahun ni sangat-sangat best. Dapat menyaksikan langsung dan ramai dapat share gambar-gambar ini. Dan kita memerhatikan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, fenomena alam ini dengan kagum, dengan takjub, yang kita kembalikan rasa kagum, takjub, rasa sangat istimewa ini semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita katakan subhanallah ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi cuma di celah-celah tu dia timbul pula isu lain. Kan, isu lain. Apa isunya? Iaitu ada yang mengaitkan asal saja Ramadan dan kemudiannya berlaku sahaja gerhana, kemudian beberapa kali pula macam tahun lepas 2 kali kot tak silap saya berlaku gerhana dalam Ramadan. Jadi macam-macam lah pendapat yang berlega di sekitar kita ini. Tapi yang paling banyak sekali sebut berkaitan tentang kemunculan Imam Mahdi. Dan benda ni bukan benda baharu, dan sejak daripada dulu lagi kemunculan Imam Mahdi ni telah pun digembar-gemburkan, telah disebut-sebut sekian lamanya lah. Sejak sekian lama, hatta kebanyakan daripada ajaran-ajaran sesat pun diorang semua menyasarkan golongan-golongan yang dikatakan sebagai apa orang panggil, inilah golongan apa orang panggil Imam Mahdi lah. Diorang berpenampilan ataupun diorang memunculkan diri mereka dengan memperkenalkan mereka adalah Imam Mahdi. Banyak, memang banyak. Saya nak beritahu rakan-rakan semua, kita pertama sekali kita satu-satu kita fahamkan ya. Okey, pertama sekali, bila berlaku sahaja apa jua fenomena alam, termasuklah juga bila berlakunya gerhana bulan ataupun gerhana matahari, maka apakah yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baginda Nabi mengajarkan bahawa bila berlaku saja gerhana ini, satu sikap yang perlu kita kena faham adalah kejadian malam dan siang, matahari dan bulan, semuanya adalah ciptaan Allah. Ini semua adalah kekuasaan Allah. Dalam Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi
wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah malam dan siang serta matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan janganlah pula kamu sujud kepada bulan. Dan sebaliknya, hendaklah kamu sujud kepada Allah yang menciptakannya kalau betul kamu hanya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita pun sedia maklum, orang-orang terdahulu ada di kalangan mereka yang sembah matahari, ada yang sembah bulan, ada yang mereka ini berpaksikan hidup mereka ni pada kekuatan semangat alam. Ada orang macam tu. Bagi kita orang Islam, kita bukan begitu. Kan? Mungkin kalau ada kawan-kawan kita berpahaman gitu, kita katakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Islam bukan macam tu. Namun bagi kita orang Islam pula, walaupun kita tidak sujud kepada matahari ataupun bulan, tapi jangan sampai kekaguman kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini memesongkan kita daripada mentauhidkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu berlaku zaman Nabi yang mana bila berlaku je sebarang kematian, kan? Bila berlaku je orang meninggal dunia, berlaku kematian, dan kemudian berlaku pula gerhana, seringkali mereka mengaitkan dengan kematian tersebut dengan berlakunya gerhana itu. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajar kepada kita, inna hadhil ayati allati yursilullah la takunu limauti ahadin wala lihayatih walakinna Allah yursilha yukhawwifu biha ibadahu fa idza ra'aitum minha syai'an fafza'u ila dhikrihi wa du'aihi wa istighfarihi. Nabi mengajarkan, kalau berlaku sahaja gerhana, maka itu sebenarnya tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala hantar, dan ia bukan berlaku kerana kematian seseorang ataupun kelahiran atau hidupnya seseorang, akan tetapi Allah menghantarnya untuk menimbulkan rasa takut pada hamba-Nya. Apabila kalian lihat ianya fenomena itu berlaku, segeralah mencari perlindungan dengan mengingati Allah, berdoa kepada Allah dan memohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang terbaik. Itu yang terbaik sekali. Bukan saya nak menafikan. Mungkin ada orang kata, Allah Ustaz ni, kita berandai-andaian saja pun tak boleh. Salah ke kita nak predict, kita nak mengagak, kita nak menjangkakan? Bukan. Dalam Islam kita mementingkan soal soal integriti ilmu tu. Jangan main tangkap muat, dengar kata, ada orang kata, ada yang mengatakan. Tak boleh kita main ada kata, ada yang mengata begitu begini, tak boleh. Melainkan kita kena firm daripada sumber yang sahih, daripada sumber yang benar, daripada sumber yang dipercayai. Maknanya daripada Al-Quran, As-Sunnah dan juga qaul para alim ulama. Itu atau qiyas, itu yang kita terima. Jangan kita nak berpandukan orang-orang yang kita pun tak tahu latar belakang pendidikannya, lalu dia tampil dengan mendakwa dan macam-macam. Akhirnya kita percaya. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai macam tu. Cuma kawan-kawan semua, apabila ramai sangat orang menimbulkan isu tentang Imam Mahdi ini, dalam kesempatan ni saya sebut sekali lalu lah, walaupun dalam video-video saya yang sebelum-sebelum ni pun banyak dah saya dah kongsikan. Tapi tak apalah, mungkin ada yang terlepas video saya yang sebelum ini, saya kongsikan sekali lagi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Imam Mahdi ni siapa? Iaitu seorang hamba Allah yang mulia, yang ianya mempunyai keistimewaan yang telah disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baginda Nabi sebutkan? Riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, kata baginda Nabi, la tazhabu dunya hatta yamlikal arab rajulun min ahli baiti yuwati usmuhu ismi.
dunia tidak akan berlalu pergi sehinggalah bangsa Arab dikuasai oleh satu orang laki-laki dari kalangan ahli baitku, ahli bait keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya bersamaan dengan namaku. Maknanya nama Imam Mahdi tu nanti nama dia sama dengan nama Nabi kita, Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah, itu nama dia. Itu gambaran lagi. Kemudiannya juga Nabi SAW sebut dalam riwayat yang lain akan sifat-sifat kepribadian beliau daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Al-Mahdiyu minni ajlal jabhati aqnal anfi yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman yamliku sab'a sinin. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi dariku, dahinya luas, hidungnya mancung. Dia akan memenuhkan bumi dengan keadilan sebagaimana ia dahulunya dipenuhi dengan kezaliman, dan dia akan menguasai selama 7 tahun. Riwayat Imam Abu Daud. Banyak-banyak kalau nak diperjelaskan. Kalau nak sampai tahap nak tahu dia jalur keturunan daripada mana Ustaz? Imam Mahdi ni jalur keturunan mana? Kami nak cek. Ada orang kan dia suka himpun pokok keluarga. Pokok keluarga kan dia nak cari mana datang daripada mana, jalur keturunan mana. Dalam satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut, Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi dari itrah, yakni keturunanku dari anak Fatimah. Riwayat Imam Abu Daud. Saya tak ulas lebih lanjut sebab perkara ini dia tak bolehlah kita nak perjelaskan dalam masa yang singkat, dalam video yang pendek, kecuali kita duduk dalam pengajian, mengikut silibusnya, mengikut susun atur pembelajarannya, supaya kita faham satu demi satu, bukan hanya sekadar celup-celup, hari ni dengan ini sikit, esok ambil ini sikit, tak mau macam tu. Kan? Tapi kalau nak ditanyakan secara umum ataupun secara ringkas, sifat-sifat kepribadian Imam Al-Mahdi itu termasuklah dia adalah seorang anak Adam, dahinya luas dan mancung hidungnya, hidung dia mancung, kedua-dua matanya bercelak, wajahnya bercahaya seakan-akan beliau adalah bintang yang menyinar. Apalagi umurnya 40 tahun, dan dalam sebahagian riwayat mengatakan 30 hingga ke 40 tahun, dan akhlak beliau Imam Mahdi ni menyerupai akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi lah kalau kita nak ulaskan. Cuma saya harap rakan-rakan semua mendapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan. Yang penting kita jangan dalam bab isu-isu akhir zaman, isu tentang fitan, kan, fitnah-fitnah, tentang eskatologi, kita jangan main ambil saja daripada mana-mana orang, kecuali kita cek dulu sumber, kita kita semak sebelum sebar. Macam tu. Itu sifat yang paling penting. Terima kasih.